Kita boleh minta maaf tuan-tuan. Beribu kali, juta kali kemudian minta maaf pun boleh. Sekali, habis. Timbul sensasi kedua pula. Lagi teruk pula isu pula. Artis ni cakap, dia kata, kalau nak kira orang tua dengan orang muda bernikah ke, girlfriend boyfriend, satu Datuk Khadijah pun dia kahwin dengan Nabi. Macam tu Ustaz? Macam tu cerita? Dia kata macam? Dia kata tua lah. Aku pun tak tahu lah tua kan. Dia kata tua. Saya tak tengok. Tua nak mampus. Astaghfirullah Qasim. You just imagine tuan-tuan. Saya pun tak. Saya hari malam ni tahu naik bulu hidung aku nengok. Bukan bulu roma, bulu hidung aku naik. Tua nak mampus. Kereta pun kata betul. Bagi dia lalu. Tua nak mampus tuan-tuan. Just imagine. Itu kata dia. Sebab itu besok keluar dalam Jumaat 2 Februari 2007 aku gunting terus. Semua duk kata keterlaluan, tidak layak langsung bandingkan dirinya dengan umur Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan akal lah kalau nak bercakap. Ini siapa yang hantar ni? Mi Lauk. Nama Mi Lauk. Dia SMS kan. Seorang lagi pula kata apa? Saya setuju rancangan sensasi yang tidak membangunkan minda. Saya setuju rancangan sensasi yang tidak membangunkan minda positif ditamatkan kerana pengacaranya pula tumpul akal. Ni KGB pula anda. Mana punya KGB aku tak tahu. Ni kata apa pula? Saya harap rancangan sensasi dihentikan. Memadailah melodi saja. Carilah yang lebih baik dan berfaedah, bukan menimbulkan kemarahan. Ni siapa hantar? Ibrahim Nani. Ibrahim anak Nani. Kemudian ini, saya marah dengan kerana menghina Siti Khadijah, isteri Rasulullah. Minta TV3 bertindak. Kemudian contoh ekstres yang tidak bermula dengan menghina isteri Nabi Muhammad SAW dalam satu TV3. Tindakan mesti diambil demi maruah bangsa dan Islam yang mulia. Real thing. Ini baru sikit tuan-tuan. Dan saya nak nyatakan ialah, kamu boleh minta maaf, tapi kata-kata ni kalau dah keluar, mulut tempayan boleh tutup, mulut orang susah nak tutup. Dan setiap mulutnya, juga kata-kata itu akan orang bawa tuan-tuan. Sebab itu saya sarankan TV3. Saya baru pergi MSI baru ni, tapi saya tak ada nak sembang lah pasal Kelang Kabut. Saya teringin sangat nak sebut pada penerbit, kalau hampa nak buat juga TV3 sensasi ni, nak buat program juga, carilah seorang ustaz ke, ataupun kalau ustaz takut sangat, panggillah motivator punya banyak kan. Panggillah seorang pakar motivasi, duduk tengah-tengah. Panggillah hati-hati kontroversi ni, bercakap soal kontroversi, and then last kali conclusionnya ustaz ni yang buat. Barulah benda ni tak jadi fitnah. Sebab hari ni memang bila kita duduk depan lensa kamera, kita tak pernah buat pun kadang kita rasa macam kita dah buat. Saya tahu benda ni. Kalau iman tak ada di dada, tengok pula kamera, orang bertepuk pula tangan apa semua, kita jadi rasa-rasa macam kacau ni tuan-tuan. Lalah kita bercakap bukan mengikut firman dan juga hadis, tapi mengikut akal kepala otak kita. Rosak habis orang tu kan dengar. Sebab itu saya katakan bahawa kalau nak buat sensasi, kena ada orang yang berautoriti. Panggil ustaz, apa nama ustaz apa? Ustaz Hayazi kita. Boleh relax, Ustaz Hayazi relax. Dengan serban sebelah kiri tu dia rambut hijau, kuning, merah, cantik, traffic light. Serban duduk tengah-tengah. Hampa nak cerita tak apa, cerita dulu. Hampa jalan cerita. Lalu nak tutup, okey. Lani ustaz pula cerita. Yang hang sebut tadi tu saya bukan tak betul, salah je. Kan? Biasalah tuan-tuan. Kalau TV3 tak buat begini, fitnah akan timbul lebih berleluasa dalam negara itu. Dan saya sedih pasal benda yang dikaitkan oleh mereka bukan soal keduniaan, soal hukum, soal agama, soal akidah. Ini masalah kita. Hijrah